So sekarang ni tengah kecoh tentang pemberian 40% hasil Sabah pada negeri tu. Of course lah dah dekat dengan PRN. Cuma seperti yang rakyat Sabah maklum, isu ni duk pusing sejak 1974. Baru-baru ni Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa Kerajaan Persekutuan telah melanggar Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengikut artikel 112C dan 112D. Yang paling ironi, Kerajaan Persekutuan perlu bayar semula 40% ni sejak daripada tahun 1974 sehingga 2021. Yang bawa kes ni ialah Kerajaan Sabah sendiri melalui Peguam Besar Negeri Datuk Nur Asyah Muhammad Yusof. Tujuannya menuntut hak Perlembagaan Sabah yang tidak ditunaikan hampir 50 tahun. Hasil daripada Sabah yang dikutip oleh Persekutuan ialah seperti cukai pendapatan LHDN, kemudian SST, sehinggalah kepada hasil petroleum. Pendapatan kerajaan negeri pula ialah seperti balak, lesen perniagaan, cukai tanah dan lain-lain. Sejak 1974, Sabah cuma terima geran khas tahunan bernilai 26.7 juta. Tahun 2022 naik kepada 125 juta. Cuma baru-baru ni ada sedikit perubahan. Kerajaan Persekutuan bagi pemberian khas 600 juta kepada Sabah. Ini bukan bayaran 40% sebut. Ini cuma bayaran interim. Maksudnya bayaran sementara sebelum formula sebenar 40% tu dimuktamadkan. Anggaran yang disebut Kerajaan Pusat mungkin kena bayar balik lebih 250 bilion pada Sabah. Mahkamah tak tetapkan jumlah, cuma arahkan kedua-dua pihak bincang cara pembayaran dan tempoh pelaksanaan. Komen yang paling biasa, Kelantan dan Terengganu patut buat yang sama. Tak, sebab negeri lain cuma dapat peruntukan biasa seperti giran pembangunan, projek jalan, sekolah, hospital dan sebagainya. Hanya Sabah dan Sarawak saja ada hak khas, iaitu 40% Net Revenue Entitlement di bawah perlembagaan. Yang royalty petroleum 5% tu cerita lain, itu di bawah Akta Petroleum 1974. Bahasa mudah, Kerajaan Persekutuan ada dua tanggungjawab terhadap Sabah Sarawak. Pertama, bayar 40% hasil negeri. Kedua, buat projek pembangunan nasional macam negeri lain. Untuk negeri lain, Kerajaan Persekutuan hanya ada satu tanggungjawab ya, bina dan biayai projek pembangunan.